Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cara nak praktis bawa kereta tanpa perlu ada cikgu di sebelah. So kita kena keluarkan arahan daripada minda kita sendiri ya. So example sekarang ni kita naik bukit, kena berada atas garisan kuning. Dan kita akan start, saya akan tekan minyak dulu. Saya lepas kelas perlahan-lahan. Saya tekan pedal minyak, saya fokus pada side mirror kanan. Saya tekan minyak lagi. Saya tekan minyak lagi. Saya tekan minyak lagi. Saya tekan clutch dan brake. Bila berhenti saya tarik handbrake. Saya lepaskan brake kaki. Saya tekan pedal minyak untuk bagi tenaga pada kereta. Saya maintain minyak. Saya lepaskan clutch perlahan-lahan hingga saya rasa terkejut. Saya tahan kaki clutch, saya lepas handbrake. Okey, alhamdulillah berjaya. Cubaan yang pertama. Yang kedua ialah parking, memaking sisi ya. Pusing ke kanan, saya pusing ke kanan, saya lepas kelas perlahan-lahan. Saya balas steering ke kanan. Saya jalan perlahan-lahan. Saya kawal kelas dengan baik. Saya bagi signal ke kiri. Apabila side mirror melepasi garisan putus-putus, saya pusing kiri habis. Okey. Saya dapat ke kiri, saya balas balik. Saya balas balik ke kanan 2 kali. Okey. Saya terus perhati pada tiang di sebelah kanan saya hingga selari dengan pembuka pintu belakang. Okey. Saya lepaskan clutch perlahan-lahan. Saya tekan minyak, saya lepas clutch perlahan-lahan. Saya fokus pada tiang hingga berada selari dengan buka pintu dan saya berhenti. Pintu belakang ni ya. Okey. Saya akan pusing steering ke kiri sampai habis. Saya masuk gear reverse. Saya reverse kereta hingga saya nampak sudut parking. Sudut parking, saya berhenti. Plus 2 kali ke kanan. Saya reverse perlahan-lahan hingga tayar belakang rapat dengan garisan. Okey, saya reverse hingga tayar belakang rapat dengan garisan, saya berhenti. Clutch brake. Clutch dan brake. Okey. Tayar belakang rapat dengan garisan. Ni terlebih ni, dia kena ke depan sikit. Dan saya berhenti. Dan saya pulas ke kanan habis. Saya reverse perlahan-lahan. Saya pastikan badan kereta selari dengan line. Saya berhenti clutch brake. Okey. Pastikan badan kereta masuk. Dan saya horn selepas. Pastikan horn ditekan selepas masuk dalam parking. Saya pusing ke kanan habis, saya lepaskan handbrake, saya masuk gear 1. Saya pusing ke kanan habis, saya kawal clutch dengan baik. Saya kawal clutch perlahan-lahan, saya balas balik ke kiri. Pusing kiri. Pusing kiri lagi. Saya balas balik ke kanan sekali, 1 dan 2. Saya berhenti. Saya tunggu hingga kereta sebelah kanan saya lalu. Okey. Kereta sudah lalu, saya pusing kiri. Saya pandang side mirror melepasi garisan divider. Saya pusing kiri habis. Saya balas balik. Saya tekan clutch dan brake.
Saya tegakkan steering kereta. 1, 2. Saya jalan ke hadapan. Saya berhenti, clutch dan brake. Selepas kereta ni habis 3 penjuru, saya akan masuk. Saya bagi signal ke kiri. Saya tekan pedal minyak, tekan clutch, saya masuk gear 1. Saya tekan pedal minyak sedikit. Saya mira melepasi divider, saya pusing habis kiri. Saya pusing habis. Saya tekan minyak sikit, saya lepas clutch perlahan. Saya balas balik ke kanan. Saya akan cari satu petanda supaya senang saya masuk 3 penjuru. Dan saya perhatikan pokok selari dengan pembuka dengan bahu saya. Okey. Stop. Okey. 3 penjuru saya perlu berhenti sekali saja bila masuk. Dan saya akan pusing ke kanan habis steering saya. Saya pusing ke kanan habis. Saya masuk gear reverse. Saya reverse ke belakang dan terus pandang ke hadapan saya hingga saya nampak tiang berada selari dengan saya dan saya berhenti. Clutch brake, saya berhenti. Saya balas kiri habis. Saya balas kiri habis. Saya masuk gear 1. Pusing kiri habis. Saya keluar perlahan. Saya kawal clutch. Saya balas ke kanan. Saya akan pergi ke Z-Course, Seleko Z. Saya tekan minyak sikit. Saya lepas clutch. Saya pandang side mirror, melepasi divider. Saya pusing habis kiri. Saya kawal clutch dengan baik. Saya tekan minyak sikit. Saya tekan clutch kembali. Saya pandai saya mirror kanan, melepasi divider. Saya pusing kanan habis. Saya tekan minyak sikit. Saya lepas clutch. Saya pandai saya mirror kiri pula, lepasi divider. Saya pusing kiri habis. Pusing habis kiri. Dan saya berhenti. Saya pusing kanan. Okey. Saya perhatikan side mirror supaya ada jarak dengan divider. Saya akan kawal clutch. Saya tekan minyak sikit. Saya pastikan dia tidak terlampau rapat. Okey. Saya balas balik ke kanan. Pusing kanan. Saya kawal clutch. Balik sedikit ke kiri dan saya berhenti. Saya berjaya membuat 5 kos di dalam litar tanpa sedikit pun kesilapan. Saya akan praktis lagi sekali. Saya pusing ke kiri. Okey, teknik ini berjaya memudahkan setiap pelajar baru untuk membawa kereta. So sekiranya setiap pelajar baru yang cuba teknik ni, awak kena bercakap dengan diri awak sendiri untuk apa benda yang awak kena buat. So bila awak cakap dan awak execute, masa test nanti senang awak nak bawa kereta. Okay, sampai sini saja saya punya pengajaran. Harap berjumpa lagi dekat jalan raya pula. Terima kasih.